Raybion macam gampang. Sorry cantik sikit siapa yang kutuk Raybion tu tolong tarik baik kata-kata tolong yang kutuk, yang hina Raybion tu jangan komen macam tu. Tolong jangan komen cakap Raybion macam tu, okey? Jangan cakap benda yang betul. Tolong saya pesan sekali, jangan cakap benda yang betul. Kanda nak call out siapa? Saya nak call out perempuan. Saya nak fight dengan perempuan, boleh? Atau gelanggang nak fight dengan perempuan, boleh? Jujur, kalau waktu fight dengan perempuan saya takkan buat macam ni gentle Kalau contoh saya call out perempuan fight atau gelanggang, saya takkan macam ni. Jujur saya Astagfirullahaladzim. Ini penyakit-penyakit daripada Indonesia ni. Penyakit-penyakit daripada Indonesia dah masuk Apa nasihat abang kalau nak jadi YouTuber? Kena pergi kelas Muay Thai. Tidurlah kena tengah road ni. Boykot Bion. Bion brand daripada Israel ke? Nak boykot? Bion ada kaitan dengan Israel ke? Tak ada Apa nak boykot? Yang nak betul-betul, yang sebetul-betulnya penambahbaikan apa yang ada. Boykot tak perlu, penambahbaikan benda yang tak sepatutnya penambahbaikan. Yes. Juri buat sebelah, habis tu nak panggil Ramli MS. Nak panggil Ramli MS. Nak panggil apa Dukun Musendam. Nak panggil apa Mas Idayu. Panggil Dana Trisha. Aku dah bila dah gambar Cynthia Mariska, dia jadi macam dah okey, dah jumpa crush Aki, dah okey lah. Okay. Betul dah kurang minat, kurang crush tu dah tak ada abang, dah jumpa Nanti aku dah jumpa Dayan ni, aku tengah crush kat Dayan lama aku dah jumpa Dayan, nanti aku dah jumpa sekali, aku dah okey lah. Hilang crush tu saya cakap dah pernah jumpa macam tu. Tak jumpa crush bila jumpa keras kolaps dia. Kadang nak motel je kata apa, Sudi Mansud call out Kabilan. Nanti Kabilan KO. Kau dengan aku apa? Kau nampak siku? Kau nampak siku aku macam mana? Kau nampak tak? Bertompok hitam. Kau nampak siku aku macam mana? Bertompok hitam macam ni. Kau nampak tak siku aku macam mana? Ini kalau kena elbow ni, awak dah akal Kabilan ni. Kau tengok. Tengok elbow tau, bukan tengok ketiak. Siku potong point. Habis tu, yang doktor tu potong aku punya tak ada pula. Potong gaji ke apa benda. Kau petikai kat potong point siku. Habis tu siku tu, doktor tu potong aku kemaluan aku tu. Tak ada pula, aku fikir tak ada gaji potong ke apa ke. Tak ada pula aku cakap kat dia. Gaji tak potong ke? Tak ada pula aku petikai. Elbow potong point. Sibuk petikai elbow orang. Yang doktor tu potong gaji dia elok je jalan. Tak ada pula potong. Benda tak kena. Pergi mandi kan dah. Maki kacik tu. Mandi kacik. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya, kan dah nak tanya ni. Apa pendapat ayah tentang juri-juri di Beyond 6?
Bawa-bawa ni Indonesia dan Malaysia? Ayah tak sempat fikir dah. Ayah sibuk ni tanya soalan daripada Mungkar Angkir. Nantilah ayah tengok ulangan. Baik, ayah. Selamat malam, ayah. Untunglah ada ayah boleh borok. Tak boleh nak borak dah. Ayah saya dah tak ada. Ya Allah. Maruk buka, siapa Tuhanku? Penat ya Allah. Baju.